Assalamualaikum, welcome to my channel YouTube Isteri. Okey, untuk video kali ni aku tak ada buat repair motor, tak ada buat cat-cat apa semua. Hari ni aku nak pergi ambil motor baru aku. Apa nak tahu motor apa aku beli untuk kali ni, kan? Aku nak buat surprise untuk orang yang tersayang untuk isteri aku, kan? Bukan dia 5, bukan dia 6, apa-apa pun, jom jumpa aku sampai kat kedai nanti aku buat video, okey? A few moments later. Ni kedai Honda. Kedai motosikal Sanyi Motor Seram Berhad. Tapah dekat Tapah Jom kita masuk ke dalam. Jom masuk. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys. Adakah aku nak ambil CBR? Ataupun ADW 160 ataupun Wario. Adakah Honda Wario jadi pilihan aku? Adakah RS? I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas, make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Hey, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do, thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof, just like Paul Pierce, all out when they know the truth. I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey. Ni lock handle kena tekan, so connect. So connect, kalau tekan, ini kalau on, unlock itu handle. So pusing kiri satu kali, yang untuk seat tengah fuel. Lagi sekali, okay, dia so automatic off, kena tekan lagi, baru dia connect. So connect baru boleh pusing ini. Lagi sekali. So tunggu dia loading habis. Kalau brake kiri tarik habis, kalau start. Tu bagi saya bagi penerangan untuk nak start motor, nak tempat isi minyak dan buka seat belakang terbaik. Dia akan di off. 5 minutes later. Kita bagi owner sendiri bawa motor ni, okey dah. Pula Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right, cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas, make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Hey, shorty the school. Semua dah selesai. Aku pun nak balik.
motor dah dapat. Nanti kat rumah lah kita unboxing sikit Unboxing ke? Unboxing ke? Review lah panggil. Lantak lah apa, jangan apa faham je. Okey, jom kita balik. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys. 15 minutes later. Okey, alhamdulillah. Aku dah selamat sampai kat rumah dah. Kan? Aku dah bawa balik motor, lepas tu singgah makan-makan apa semua, lepas tu balik ke rumah. So, tunggulah next video. Aku akan racung isteri aku satu-satu. Nak pasang benda tu, nak pasang ni monorack ke apa. Tunggu next video akan datang. Aku akan buat. Kan? Aku akan buat untuk ADV 160 ni lah. Apa ni? Aku akan buat banyak konten lah lepas ni. RSX aku pun ada. Ni RSX aku tetap ada ni. Ada. RSX aku tetap ada. Sana pun ada kan. Untuk motor ni aku beli untuk isteri aku. Hari jadi dia aku dah beli. Masa aku beli tu aku dah awal aku beli, cuma tak boleh nak ambil sebab hari raya Cina kan. Hari raya Cina jadi dah tutup. Jadi hari ni baru ada masa free, aku pergi ambil motor ni kan. Jadi aku buat macam surprise lah untuk isteri aku kan. Gitulah. Lain daripada aku tak ada apa. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.